Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertamanya saya ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia yang Allah Taala berikan kepada kita pada malam ini kita dapat bertemu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan usia kita. Salawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Kampung Melayu, dan saya hormati juga seluruh ahli jawatan kuasa seluruh ahli jawatan kuasa surau. Yang saya kasihi barisan jemaah, dan yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, tuan-tuan ustaz, dan yang saya kasihi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita sambung lagi pada kitab kita, iaitu kitab Mastika Hadis. Dan insyaAllah hari ini kita akan beralih kepada hadis yang seterusnya, yang mana hadis yang akan saya bacakan ini tuan-tuan biasa dengar, tuan-tuan biasa baca, dan tuan-tuan maklum benda ni. Andai kata kita tak tahu dia punya matan dalam bahasa Arab sekalipun, tetapi kita tahu dia punya maksud dia dalam bahasa Melayu. Hadis ini sangat dekat dengan kita, dan hadis ini sangat sinonim lah dengan kita. Kita biasa dia ada dekat dinding-dinding sekolah biasanya kat situ. Hadis ni. Hadisnya berbunyi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahul Ibnu Majah wa ghairuh. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Simple je hadis ni, tuan-tuan. Hadis ni simple saja, sebab tu saya sebut kita biasalah dengan hadis ni. Kalau mana yang kat dalam surau ni bertugas sebagai seorang guru kan, seorang pendidik, sesetengah sekolah kadang-kadang dia ada tulislah hadis ni dekat dinding. Kalau dia tak tulis dalam matan dalam bahasa Arab pun, dia akan tulis dalam maksudnya yang berbahasa Melayu. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata kullu. Nabi kata talibul ilmi. Dia kata talibul ilmi, iaitu menuntut ilmu ni, Nabi kata faridatun, fardu ataupun wajib kata siapa? Kullu muslim. Nabi kata kullu ala kulli muslim, ke atas setiap orang Islam. Nabi tak cakap yang menuntut ilmu ni orang beriman saja. Nabi tak cakap yang menuntut ilmu ni wajibnya orang soleh saja. Nabi tak cakap yang menuntut ilmu ni hufaz ataupun orang yang menghafaz Quran saja. Nabi tak cakap yang kena menuntut ilmu ni ada orang yang kaya ke orang miskin ke, tak. Yang namanya muslim, Nabi kata faridatun ala kulli muslim, diwajibkan, difardukan ke atas setiap muslim.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita lihat agama kita ni, agama Islam yang kita anuti ni, agama Islam yang kita genggam erat ni, terbinanya agama ini tuan-tuan, terbina di atas dalil. Terbinanya di atas Al-Quran, dalil Al-Quran dan juga dalil hadis. Semuanya memerlukan pembuktian. Sebab itu ibu dan ayah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat, sebab itulah kalau kita tengok solat ni wajib. Solat wajib, zakat ni wajib bagi yang berkemampuan, puasa wajib bagi yang berkemampuan, haji itu fardu ataupun wajib bagi yang berkemampuan zahir dan batin. Tapi dalam agama kita, waktu Nabi SAW, bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat mula-mula sekali di Gua Hira, wahyu yang pertama, bukan perintah solat, bukan juga perintah zakat, bukan juga perintah haji dan umrah, bukan. Walaupun pada hari ni tuan-tuan, walaupun pada hari ni kita ni sebagai orang Islam orang kata tak reti sangatlah. Orang kata walaupun kita ni tak reti sangatlah bab agama ni, tetapi sembahyang tu wajib bagi kita. Maksudnya apa? Barang siapa yang tak solat ni, as-salatu imaduddin, solat ni tiang agama. Maka kalau perkara yang basic ni kita tak lakukan, habis jahanam, runtuh kita punya agama kita. Walaupun solat itu tiang agama tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, ayat yang pertama bukan perintah tentang solat. Agama kita tuan-tuan bagi tahu, Nabi SAW, wahyu yang pertama yang turun pada Nabi SAW ialah ayat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nak bagi tahu dalam agama kita ni begitu tingginya kedudukan ilmu. Dalam agama kita ni tuan-tuan, begitu tingginya darjat ilmu pengetahuan. Sebab apa? Sebab orang Islam ni tuan-tuan, orang Islam yang terbaik, orang Islam yang bagus, orang Islam yang hebat, apa sahaja dia lakukan dari sudut ibadah mahupun luar ibadah, dia tahu dia buat tu kerana apa, dan dia tahu sebab apa dia buat dengan ilmu yang dia miliki. Sebab tu tuan-tuan, kalau bila Nabi SAW diutuskan jadi Rasul di Gua Hira, turunnya wahyu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril bagi tahu Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Allah kata, wahyu tu Iqra', bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nak suruh apa? Nak suruh manusia ni, bila wahyu yang pertama ni turun tuan-tuan, nak kenal siapa pencipta kita sebenarnya. Nak kenal pencipta ni tuan-tuan, kena ada apa? Kena ada ilmu. Bagi Jibril alaihissalam baca dekat Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya nak bagi tahu, kita ni tuan-tuan ada yang menciptakan. Dunia ni ada yang menciptakan. Apa sahaja di sekeliling dunia ni ada yang menciptakan. Maksudnya nak bagi tahu kita supaya akal kita berfikir ni, logiknya dalam dunia ni tuan-tuan, logiknya dalam dunia ni, apa sahaja ni mesti ada pencipta dia. Kalau kita tengok, sekecil-kecil remote ni pun ada yang ciptakan. Sekecil-kecil gelas ni pun ada yang menciptakan. Mustahil dunia ini boleh tercipta dengan sendiri, terjadi dengan sendiri, terwujud dengan sendiri tanpa pencipta. Nak bagi otak kita ni fikir bahawasanya apa yang kita duduk dekat dalam dunia ni ada tuan dia, ada pencipta dia. Yang pencipta itu kita kena mengabdi kepada dia. Sebab itulah wajib bagi kita ni orang Islam ni tuan-tuan, apa yang kita kena belajar, di antara ilmu yang wajib kita belajar, iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, dan kita mengesakan Allah, la syarikalah, dan
kita sesekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ilmu yang paling basic dan paling utama bagi kita dan paling penting. Mungkin dekat dunia ni kita banyak benda lah kita gagal. Mungkin kita gagal dalam bidang ni, kita gagal dalam bidang ni, kita gagal dekat bahagian yang itu. Tapi kalau kita gagal dalam akidah kita, tuan-tuan, na'udzubillahi min dzalik. Sebab itulah bila ayat yang pertama turun ni, ayat bagi tahu tentang apa? Ayat bagi tahu tentang akidah. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang akidah, tentang pegangan kita. Sebab apa? Sebab boleh rosak solat kita, boleh rosak puasa kita, boleh rosak amal ibadah kita yang lain. Disebabkan apa? Disebabkan akidah yang rosak. Dan Allah Subhanahu wa taala sambung lagi ayat ni melalui malaikat Jibril. Jibril baca pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan kamu ni daripada alaq. Alaq ni apa, tuan-tuan? Kalau terjemah dalam bahasa Arab, alaq ni maksudnya segumpal darah. Nak suruh manusia fikir ni kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencipta manusia. Nak suruh manusia berfikir, nak supaya manusia merenung, nak supaya manusia ni muhasabah diri manusia ni, Allah ciptakan manusia ni daripada itulah segumpal darah tu. Alaq ni pula diterjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang masuk yang lain, iaitu tempat bergantung, tempat yang melekat. Alaq ni, kalau sekarang ni baby, tuan-tuan, kita scan ni, tuan-tuan, kalau kita scan, memang betul alaq ni memang betul-betul macam segumpal daging dan memang dia melekat. Hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayangkan zaman jahiliyah, zaman yang mana memanglah orang tahulah yang mengandung tu wanita, yang melahirkan anak tu wanita. Dia sekadar tu je lah dia tahu. Tapi zaman jahiliyah, zaman tu tak ada lagi satu kajian saintifik nak kaji macam mana kehidupan bayi dalam perut ibu tu, tak ada siapa kaji lagi. Tapi Islam melalui Al-Quran dah mendahului 1400 tahun yang dulu, sebelum adanya dunia sains dan teknologi. Islam bagi tahu yang manusia ni dijadikan daripada segumpal darah. Waktu zaman sains dan teknologi belum ada, zaman Nabi, Allah dah cerita tentang kehidupan manusia dalam perut ibu. Ni namanya mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita tengok surah Al-Alaq ni yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, nak bagi tahu begitu pentingnya ilmu ni dalam kehidupan setiap muslim. Dalam keadaan Nabi SAW di Gua Hira tu, dalam keadaan orang Arab jahiliyah ni, dia hidup dalam teknologi pun tak berapa nak ada sangat, dan hidup dalam keadaan jahiliyah, bergelumang dengan sikap-sikap atau perangai-perangai jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu daripada surah Al-Alaq ni supaya manusia ni berfikir. Kadang-kadang kalau kita tengok, tak payah penciptaan manusia lah, tuan-tuan, kita tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala cipta makhluk ataupun haiwan yang bernamanya ayam tu. Ayam ni kalau kita tengok daripada telur, tapi cuba kalau kita tengok, kita pecahkan telur tu, dia ada dua komponennya, telur putih, telur kuning, tu je lah. Mungkin ada yang, kalau kita pergi tempat lain mungkin ada, kadang-kadang setengah telur ada juga yang warna oranye kan, tapi kita sinonim lah kuning telur, kita tak panggil oranye telur, tak ada kan, kita tak ada panggil merah telur, kita panggil kuning telur. Nak bagi tahu, tuan-tuan, sebab tu, tuan-tuan, kalau kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala ni, apa sahaja yang dia cipta ni, dia suruh kita fikir. Dia suruh kita fikir, dia suruh kita renung, dia suruh kita ni
Macam kita, so kita ni muhasabah diri kita dengan penciptaan, dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau kita ni begitu mengagumi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu kita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni kerdil sangat dengan ilmu kita ni. Kita tengok telur tu pun dah cukup dah. Kita tengok ayam tu, kalau kita tengok ayam tu lah tuan-tuan, ayam jantan tu contohlah, dengan taji dia, dengan dia boleh berkokok ni, dengan kadang kalau kita tengok dengan dia bermacam-macam warna ayam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, apa semua, ada yang berbelang-belang, ada warnanya, seekor ayam bulunya banyak warna. Asal dia daripada mana? Asal dia daripada itulah, kuning telur dengan putih telur. Hebatnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama, kalau kita tengok, telur tu pun kalau kita makan dapat manfaat, ayam tu pun kalau kita makan dapat manfaat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa kita tak fikir benda-benda macam ni? Bukan kita tak fikir, kadang-kadang kita terlupa nak berfikir. Sebab apa? Sebab kita terlalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita ni lalai dengan nikmat yang telah kita berikan. Sebab itulah dalam surah Al-Alaq ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan kamu ni daripada alaq, daripada segumpal darah. Hei manusia yang mana berjalan di atas muka bumi Allah ni dengan sombong, manusia yang berjalan di atas muka bumi Allah ni dengan bongkak, ingatlah, yang manusia berjalan di atas muka bumi Allah ni nak melakukan kezaliman, yang lupa, yang lalai, yang lara, ingatlah bahawa kita ni min 'alaq, kita ni asal kita ni daripada segumpal darah. Dan yang mana Allah nak bagi tahu, itulah permulaan manusia diciptakan. Adanya benih lelaki, adanya benih perempuan, kemudian jadilah segumpal darah tu tadi yang kecil lah sangat. Yang mana ibu yang mengandung tu tuan-tuan, dia pun tak boleh jamin keselamatan anak dia dalam kandungan. Siapa yang jaga kita ni tuan? Hakikatnya siapa yang jaga? Kita dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di antara nasihat Luqmanul Hakim, dan tuan-tuan baca surah Luqman, kan ada satu surah Luqman. Luqman pesan, dia pesan ke anak dia, suruh dirikan solat, jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pesanan Luqman dalam surah Luqman ni tuan-tuan apa? Pesanan Luqman pada anak dia kata, wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Wala tusa'ir haddaka linnas, wahai anakku, janganlah kamu ni sekali memalingkan muka. Malingkan muka macam mana? Orang tegur kita, kita paling muka kita sombong. Kadang-kadang kita nampak orang tu macam tak selevel dengan kita, kita pun palingkan muka kita tak nak duduk dengan dia. Kita rasa dia ni bukan taste kita, kita rasa dia ni bukan level kita. Kita rasa dia ni bukan siapa-siapa bagi kita. Kita pun memalingkan muka kita. Luqman pesan pada anak dia apa? Wala tusa'ir haddaka linnas, jangan kamu palingkan muka kamu dengan manusia. Dan Luqman kata apa lagi? Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah ni dengan sombong. I'm better than the others, kan? Orang putih cakap lah. Orang kata apa? Ana khairu minhum, aku ni lebih baik daripada kalian semua. Padahal kita yang merasakan diri kita ni hebat, dan yang orang yang kita merendahkan itu dua-duanya min 'alaq, dari apa? Segumpal darah tu tadi itulah. Yang mana saya sebut tadi, wa ima kita dalam perut mak kita sekalipun, mak kita pun tak boleh jamin keselamatan kita, kesihatan kita, kesejahteraan kita dalam perut mak kita. Kita 24 jam berada dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, bukan sejak kita lahir, bukan sejak kita dari dalam perut mak kita, sejak daripada alam roh lagi. Jadi tuan-tuan, dekat celah mana? Dekat celah mana dekat dunia ni? Dekat ruang yang mana dekat dalam dunia ni?
Kita perlu sombong dengan sesama manusia, dan apatah lagi nak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak bagi tahu agama kita ni tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi kata, bila Nabi kata talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, Nabi cakap diwajibkan menuntut ilmu tu ke atas setiap orang muslim. Dia bukan menuntut ilmu semata-mata, tapi bila menuntut ilmu tu rasa kerdilnya kita ni dengan Tuhan, rasa kerdilnya diri kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Umar Ibn Khattab disebut, dia kata, orang kalau dia dapat tahu satu ilmu, dia akan rasa bangga. Pertama sekali, kalau dia dapat satu ilmu, dia akan rasa bangga. Dia akan cerita dengan, contohlah dia dapat tahu satu ilmu ni, contoh, dia pun cakap dengan orang, aku tahu benda ni. Itu sikap ataupun perangai manusia kalau dia dapat satu ilmu yang sebelum ni dia tak tahu. Kali kedua dia dapat ilmu, dia akan rasa banyak benda yang dia tak tahu punya. Ni kekuatan ilmu ni Sayyidina Umar bagi tahu. Manusia ni kali pertama kalau dia dapat suatu ilmu, dia akan rasa bangga. Dan dia rasa macam dia dah macam tahu serba-serbi dah. Kali kedua dia dapat ilmu yang baru, dia akan rasa rupanya banyak benda lagi yang aku tak tahu. Dan Sayyidina Umar kata, kali ketiga dia dapat ilmu, dia rasa dia ni tak ada apa-apa sebenarnya, nothing. Sebab apa tuan-tuan? Sebab makin kita belajar, makin kita tahu, makin kita mendalami suatu perkara ni tuan-tuan, makin itulah kita rasa macam tak ada apa sebenarnya kita ni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya orang Islam ni, terutamanya kenapa bila Nabi kata diwajibkan untuk ilmu ni, wajibnya bagi kita ni tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita ni tahu kepentingan ilmu pengetahuan dan mempunyai kesedaran tentang ilmu pengetahuan, terutamanya dan lebih-lebih lagi lah ilmu berkaitan dengan agama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala naikkan darjat orang-orang yang beriman. Wa utul ilma darajat, dan orang yang menuntut ilmu, Allah kata. Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang beriman ni berbanding orang yang tidak beriman, darjatnya tinggi. Nak bandingkan orang beriman dengan orang maksiat, nak bandingkan dengan orang beriman dengan orang yang fasik, orang beriman dengan orang munafik, orang beriman dengan orang yang suka bermaksiat, darjat orang beriman tu lagi tinggi. Tapi Allah tambah lagi, wa utul ilma darajat, dan orang yang beriman dan dia menuntut ilmu, darjatnya lebih tinggi daripada orang yang beriman tetapi dia tak menuntut ilmu. Orang beriman ni Allah angkat dah darjat dia. Allah dah angkat darjat dia ke atas ke satu tempat yang istimewa. Tapi orang yang beriman plus dia berilmu, makinlah Allah angkat kedudukan darjat dia. Sebab apa? Sebab orang beriman, kalau dia solat dengan ilmu. Kalau dia puasa dengan ilmu. Kalau dia sedekah dengan ilmu. Kalau dia pergi haji, dia buat haji dengan ilmu. Walaupun dia tak mampu nak buat haji, dia buat umrah dulu. Dia buat umrah tu dengan ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang beribadah ni, contohlah orang yang beribadah dia tanpa ilmu. Dia tanpa ilmu dia beribadah. Dia solat lah, insya-Allah lah. Kalau kita tengok daripada rukun dia, daripada takbiratul ihram tu,
kan, daripada niat tu sampailah dia bagi salam, insya-Allah lah sah lah, kita tengok sah lah dia solat. Terima tak terima tu Allah Subhanahu Wa Taala punya urusan, tapi kita nak kata sah lah solat dia. Tapi kita sendiri boleh membanding bezakan kualiti solat orang yang solat dengan ada ilmu tentang solat dengan orang yang solat dia sekadar solat tapi dia tak tahu solat tu untuk apa. Kalau kita tanya, kenapa solat ni bang? Abang boleh bagi tahu saya kenapa orang Islam ni kena sembahyang? Dan abang boleh bagi tahu tak kenapa bang kita ni wajib solat 5 hari sekali? Dan abang boleh bagi tahu tak bang kenapa kita ni keutamaan solat berjemaah ni kenapa bang? Kalau orang tak ada ilmu dia akan cakap, entahlah dik, abang pun tengok mak bapak abang atau abang dulu sembahyang, abang ikut je lah. Dia tak ada jawapan yang spesifik nak bagi tahu. Kalau kita tanya orang yang berilmu, mungkin ilmu dia tak tinggi lah, tapi dia ada ilmu. Dia ada basic lah sikit. Dia bukan sekadar tahu cara-cara solat, kaifiat solat, tapi dia tahu solat yang dia buat ni sebab apa. Abang boleh bagi tahu bang kenapa kita ni solat bang? Solat ni merupakan ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita akan diterima sekira solat kita diterima. Sedekah kita akan diterima kalau solat kita diterima. Apa saja kebaikan kita dekat dunia ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau solat kita diterima. Dan dia tambah lagi, waktu yang paling dekat di antara hamba dengan pencipta ialah waktu kita tengah sujud. Kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita kata waktu kita sujud tu kepala kita kat mana? Kepala kita dekat lantai. Lantai yang disujud dekat dahi tu dah berapa ratus orang pijak dah lantai tu. Wa imma kita pakai sejadah sekalipun, kita lapik dengan sejadah sekalipun contoh, lantai tu jugalah orang pernah pijak, pernah apa. Lagilah kalau kita sembahyang dekat surau, dekat masjid ni yang berkapet tak pakai sejadah pun banyak dah orang pijak. Tapi kepala kita itulah yang kita letak dekat lantai. Tapi nak bagi tahu, walaupun kepala kita ni dekat lantai, tempat orang pijak, dan kita waktu tu kita hinakan diri kita. Kita hinakan diri kita depan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita puji pula Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itulah paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya tuan-tuan, tanyalah orang sembahyang pakai kursi. Kalau dia boleh sujud, dia nak sangat sujud. Itulah perasaan yang, ataupun dalam bahasa Arab panggil zauq. Zauq ni feeling lah maksudnya. Feeling yang betul-betul hebat di antara pencipta dengan hamba waktu sujud tu lah. Walaupun hamba tu dia menghinakan diri dia, tapi dia tak rasa hina. Walaupun perbuatan tu menghinakan diri dia, tapi dia tak rasa hina. Dia rasa mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan dia ni tuan-tuan, kepala dekat lantai. Berbeza kita kalau kita menghinakan diri dengan sesama manusia, sesama hamba. Cuba tuan-tuan tengok, kita bukannya menghinakan diri kita, cuma kita rendah diri je lah depan orang. Itu pun kita duduk dengan orang tu, yalah ji, saya ni bukanlah pandai sangat ji, saya ni bukan pandai sangat ji, saya ni tak reti apa. Mulut kita cakap je, tapi hati kita sedikit sebanyak kita pun rasa down juga. Kita pun rasa macam terguris juga. Sebab apa? Sebab kita merendah diri. Bukanlah saya kata perbuatan merendah diri itu tak elok. Adalah eloknya, cuma nak bagi tahu berbeza kita rendahkan diri sesama makhluk dengan kita rendahkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Itulah tuan-tuan boleh bayangkan tak? Islam, agama yang suruh kita berfikir, yang suruh umat dia berfikir. Logik akal tuan-tuan, tak payah tanya siapa-siapa lah. Logik akal ni kat kampung Melayu kita ni kan, kalau kita bergurau lah, kita gurau-gurau tertepuk dia punya paha contohlah, dia relax lagi, okey lagi. Kita tepuk dia punya siku, dia masih okey lagi. Kita tepuk bahu dia pun masih okey lagi. Tertepuk leher, dah lain macam. Cuba tepuk kepala tengok jadi apa. Tapi dengan kepala tu lah tuan-tuan, kepala yang tempat yang mulia ni lah tuan-tuan,
kan. Yang kita ni kalau orang Melayu ni kepala ni jangan dibuat main lah, kan. Beza dengan Arab ni main tepuk kepala memang biasa, memang gurauan dia kalau dia Arab ni, kalau kita tengok kan. Sebab saya tengok Arab pun kalau dia gurau tepuk kepala tu biasa, tapi kita orang Melayu jangan buat macam tu. Tapi dengan kepala yang kita muliakan tu lah waktu kita sujud dekat mana. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita tanya orang tentang ibadah, contohnya tanya orang tentang solat yang tak ada ilmu tentang solat, dan tanya orang yang solat yang tahu ilmu tentang solat, jawapan dia berbeza dan kualiti ibadah dia berbeza di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak ada ilmu, contoh, bukan saya kata lekeh sangat, tidaklah. Cuba tuan-tuan, kadang-kadang ada sebahagian sahabat-sahabat kita, ada setengah orang, insya-Allah dalam ni tak adalah, insya-Allah ada setengah orang di kalangan sahabat-sahabat kita mungkin bila masuk bulan Ramadan, tak nak Ramadan, dia rasa lemah. Aduh, habis dah, pagi-pagi tak boleh pergi mamak lah, tak boleh ngeteh lah, ada rasa gitu. Yang dia suka bulan puasa cuma bahasa Ramadan, lepas tu dah nak dekat puasa, nak raya, itu je lah dia suka. Kalau kita tanya dia ni, puasa ni untuk apa ni bang sebenarnya? Entahlah bang, entahlah dek, abang pun tak tahu. Abang tengok atuk nenek kita dulu masuk bulan puasa, dia puasalah. Lepas tu abang tahu bulan puasa ni sinonim dengan martabak, tu je lah abang tahu. Habis abang puasa tak? Abang puasa, InsyaAllah lah Allah terima. Kalau dia ikhlas, Allah terimalah. Tapi nak bagi tahu kualiti puasa orang yang dia berpuasa tanpa ilmu dengan berpuasa dengan ilmu, lain lah kualiti tu. Kalau orang yang berpuasa dengan ilmu, tuan-tuan, dia berpuasa dengan ilmu, dia ada tak banyak, dia bukanlah ulama pun, dia bukan qadi pun, dia bukan mufti pun, orang tak panggil dia ustaz pun, tapi dia puasa dan dia ada ilmu tentang puasa. Bang, kenapa bang puasa bang? Dia akan sebut puasa ni, kalau kita tengok banyak-banyak ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam rukun Islam kita yang 5 tu. Kalau kita tengok, yang pertama 2 kalimah syahadah, syarat kita nak masuk Islam. Kita dengar tak orang mengucap? Kita dengar. Kita nampak tak orang tu mengucap? Kita nampak. Islam dia. Sembayang, dia rukuk, dia sujud, nampak tak? Nampak. Dia bagi salam, dia takbiratul ihram, nampak tak? Nampak. Haji umrah, nampak tak? Jelas-jelas lah nampak, pakai ihram apa semua nampak. Tapi puasa ni, siapa yang boleh tahu kita puasa? Sembayang kita nampak, oh orang tu tengah sembayang, oh orang tu tengah mengerjakan haji, orang ni tengah tawaf, orang ni tengah sa'i, orang ni tengah lontar jamrah, semua nampak. Tapi kita tahulah dia tengah buat haji, tengah buat umrah, tengah solat apa semua. Tapi puasa ni tuan-tuan, siapa yang boleh iktiraf ataupun siapa yang boleh confirm dia ni memang puasa? Tak lain tak bukan lah. Yang tahu kita puasa ni tuan-tuan, kita dan Allah Subhanahu Wa Taala je yang tahu. Orang rumah kita mungkin nampak, orang rumah kita mungkin tahu kita solat sebab kita solat kat rumah, contoh. Orang rumah kita tahu kita buat haji, buat umrah sebab kita pakai kain ihram, kita pun pergi Saudi, kita pun turun dekat Jeddah apa semua nampak. Kalau puasa ni tuan-tuan, contohlah abang-abang puasa bang ini bang, orang rumah tanya, abang puasa bang ini bang? Puasa. Padahal kat kopi dia dah minum kopi dah tu. Sebab apa? Sebab dia dah, yang puasa ni satu-satunya amalan yang dia dan Allah Ta'ala je yang tahu. Satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala nak menguji, bukan setakat lapar dan dahaga, tapi di sebalik itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak uji sejauh mana keikhlasan seorang hamba. Sebab yang tahu aku puasa ni hanya aku dan Allah Ta'ala je yang tahu. Sebab tu puasa ni nak didik kita pun tuan-tuan, nak didik kita ni ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila takbir raya, kita sebut antara kalimah yang kita sebut apa dia? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Na'budu illa iyyah, kami mengabdikan diri padanya dan bukan pada yang lain.
mukhlisina lahuddin, supaya kita ni jadi mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas terhadap agamanya, walau karihal kafirun, walau dibenci oleh orang-orang kafir. Sebab tu tuan-tuan, beza orang yang bercakap dengan ilmu dengan berbeza orang yang tak bercakap dengan ilmu. Apatah lagi dalam agama kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok agama kita, agama yang sangat-sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Saya selalu sebut benda ni tuan-tuan. Dekat dalam dunia ni tuan-tuan, okay? Dekat dalam dunia ni kita ni tuan-tuan, agama kita ni Islam ni tuan-tuan, agama kita Islam ni ialah satu agama yang mana agama yang sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Tapi tuan-tuan tengok, daripada nombor 1 sampai 10, top 10 lah negara. Nombor 1 sampai 10 negara yang paling maju lah dalam dunia ni, satu negara orang Islam pun tak ada. Tak payah cerita negara paling maju lah, negara paling bersih 1 sampai 10, satu negara orang Islam pun tak ada. Sedangkan Islam menitik beratkan kebersihan, taharah. Dalam Islam, najis, kekotoran ni bukan sekadar najis tu saja. Kekotoran tu termasuklah hadas. Orang bukan Islam, dia tak belajar hadas ni. Contoh, badan saya tak ada najis, alhamdulillah lah. Badan saya tak ada najis, okey, suci daripada najis. Tapi dalam hadas belum tentu. Contoh, kita terbuang angin ke apa ke, kata kita buang air, kita tak ambil sembahyang ke, kita masih lagi dalam kekotoran. Walaupun kita suci daripada najis, kita masih lagi dalam kekotoran. Itulah namanya hadas. Najis ni satu kekotoran yang kita nampak, hadas ni kekotoran yang kita tak nampak. Islam bila dia nak pergi solat, dia nak menunaikan solat, dia kena suci daripada dua benda ni. Najis kena suci, hadas pun kena suci. Sampai macam tu Islam punya taharah, Islam punya kebersihan, nak suruh penganut dia ni bersih. Tapi tuan-tuan, kita tengok nombor 1 sampai 10, negara orang Islam tak ada pun dekat situ, negara paling bersih. Tuan-tuan tengok Jepun, tuan-tuan. Islam ni tuan-tuan, dia suruh kita ni supaya suruh kita berdaya saing. Islam ni suruh kita ni gunakan akal kita. Islam suruh gunakan akal kita ni tuan-tuan, supaya kita ni dapat, orang kata apa, supaya kita dapat majukan diri kita. Tuan-tuan tengok negara Jepun, tuan-tuan. Satu sudut Jepun ni memanglah dia tinggi apa, risiko bunuh diri dia memang tinggi lah, Korea apa semua. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, Jepun ni tuan-tuan, dia minyak pun tak ada, tak silap saya. Jepun ni maksud bahan bumi dia, bahan mentah pun bukanlah kata tak ada. Nak lawan dengan kita ni ialah kalah jauh lah daripada sumber bahan mentah tu. Tapi negara kita ni tuan-tuan, apa je barang Jepun kita tak ada kat rumah. Apa je barang Jepun yang tak ada kat rumah, selain kereta dengan motor, barang elektrik, barang apa semua, barang pekakar elektrik, air apa, heater apa semua, oven apa semua. Kalau sekarang ni mungkinlah dah brand dah banyak, macam Kowe daripada Korea apa semua kan. Kalau dulu kita sinonim dengan Sony, Panasonic apa semua tu. Sedangkan agama kita bukan saja tuntut kebersihan, tapi dia tuntut juga supaya kita ni jadi orang yang berilmu. Kalau kita nak pergi jauh sikit tuan-tuan, kita tengok negara Belanda. Kita panggil Netherlands tu kan, Dutch, kita panggil Dutch kan. Kita pergi tengok negara dia, apa sumber yang dia ada? Tak ada apa pun nak dibandingkan dengan kita kat rantau Asia Tenggara ni. Tapi tuan-tuan boleh tengok tak, 500 tahun lebih kurang lah Belanda menjajah Indonesia, daripada Aceh tu sampai ke Papua.
Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Negara Belanda yang tak ada apa-apa sumber bahan mentah ni, sumber bahan mentah ni tak ada ni tuan-tuan, tapi dia boleh jajah Aceh tu, dan dia boleh jajah Indonesia tu daripada Aceh sampai ke Papua. Saya ni ada, masa saya belajar dulu, saya ada seorang lecturer lah, orang Indonesia. Dia orang Sunda. Tuan-tuan pernah dengar orang Sunda? Orang Sunda ni, dia ni kalau kat Indonesia dia panggil orang Jawa Barat lah. Dia Pulau Jawa tu sama, dia kongsi pulau lah dengan orang Jawa ni, tapi dia bahasa dah lain. Dia panggil Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda ni macam orang Bandung, itulah orang Bandung tu orang Sunda lah. Dia orang lecturer saya ni orang Sunda lah, orang Jawa Barat. Dia cakap dengan saya, daripada Aceh tu, nak kata tanah Indonesia ni besar ni tuan-tuan, andai kata daripada Aceh tu naik kapal terbang, daripada Aceh tu naik kapal terbang nak turun ke Papua, maksudnya ujung-ujung. Macam kita ni Perlis, ujungnya Johor lah, kan? Kalau ke sana ke Sabah lah, ke Sabah Sarawak. Tapi dia kata daripada, kalau Indonesia ni daripada Aceh ni naik kapal terbang nak turun dekat ujung, dekat Papua sana, kalau naik kapal terbang masanya lebih kurang macam daripada Mekah nak pergi London, dia cakap lah. Tuan-tuan boleh bayangkan tak besarnya tanah Indonesia tu? Tanahnya besar, hasil buminya banyak, rakyatnya pun ramai. Apa je yang kat Indonesia tu tak ada? Kalau setakat minyak ni tuan-tuan, alahai, celah gigi je lah. Dengan emasnya lagi, dengan batu baranya, dengan apa ni, orang panggil apa tu, arang batu, arang batunya lagi. Tapi tuan-tuan boleh bayangkan tak, 500 tahun lebih Belanda jajah Indonesia. Sebab apa tuan-tuan? Di antaranya lah waktu tu kesedaran tentang ilmu ni tak ada waktu tu. Dan penjajah ni pun dia bijak. Bila dia jajah satu negara ni, yang dia hapuskan dulu apa? Alim ulama dulu. Itulah yang terjadi dekat Baghdad. Bila tentera Mongol masuk, Mongol ni tuan-tuan, dia bukannya ada teknologi hebat pun, dia cuma ada askar ramai tu je lah. Beza dengan Baghdad, teknologi dah canggih. Dari sudut ketenteraan, dari sudut senjata, orang Baghdad ni, orang kerajaan Bani Abbasiyah ni dah lebih maju daripada Mongol. Tentera Mongol. Tapi jatuhnya kerajaan Bani Abbasiyah tu, apa tentera Mongol buat? Dia pergi ke perpustakaan dulu. Dia ambil buku-buku orang Islam, dia campak dekat sungai Efrat ke sungai Tigris, saya tak ingat. Satu sungai sepanjang, tuan-tuan boleh bayangkan tak, sepanjang sungai itulah, daripada airnya jernih jadi warnanya gelap, coklat, warnanya gelap. Sebab apa? Sebab dakwat daripada kitab-kitab yang orang Islam tulis. Nak kata banyaknya khazanah ilmu tu. Dan dia bunuh alim ulama dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nak runtuhkan suatu bangsa, nak runtuhkan satu negara, hapuskan ilmunya dulu. Sebab tu penting tuan-tuan, dalam agama kita ni, kita pelihara dan jaga ilmu kita dengan baik. InsyaAllah kita sambung selepas solat. Tuan, kita sambung sedikit lagi ya. Sebab tu tuan-tuan, banyak ayat di dalam Quran ini, Allah Subhanahu wa taala meminta kita, menggesa kita supaya kita ni yang pertama gunakan akal kita. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ada bertanya pada kita, antaranya afala ta'qilun. Adakah mereka itu tak berakal, tak menggunakan akal mereka? Afala tatadhakkarun, apakah mereka ni tak berfikir? Supaya kita tengok alam ini, supaya kita kaji alam ni, dan supaya kita renung kembali penciptaan Allah Subhanahu wa taala, menggunakan akal kita, dan pada masa yang sama kita angkat darjat ilmu pengetahuan.
Seperti mana saya sebut tadi dah tuan-tuan, di antara faktor, kalau kita tengok negara kita sendiri pun, okay, tuan-tuan, kita tengok negara sendiri pun, kalau kita pergilah dekat England sana tu, dekat British sana tu, dekat England, British ni jajah kita ratus tahun lah. Ratus tahun British ni jajah kita. Tapi kalau kita pergi kat negara England tu, kalau kita tengok, apa je lah hasil bumi yang ada kat sana. Cuma yang best lah, kalau kita ni boleh tengok salji tu, pada orang England tengok salji biasa je, macam tengok hujan je lah. Kita je yang sukalah tengok kan. Tapi nak compare hasil bumi kita dengan hasil bumi dia, jauh lebih besar kita punya. Tapi dia jajah kita ratus tahun. Ialah mungkin antara, sebab itulah dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar lah satu tokoh lah, satu tokoh lah, saya tak pastilah nak kata dia ni tokoh agama ataupun tokoh apa, tapi dia tokoh lah. Tuan-tuan pernah dengan nama Za'bah. Kalau warga pendidik ni sinonim lah Za'bah ni. Za'bah ni ada tulis syair ke cikgu? Tak ada Dia ada puisi, ada puisi cuma saya tahu Za'bah ni dia penulis lah. Tapi nak kata dia agamawan, wallahu alam, ada orang kata dia ni agamawan. Tapi saya nak bagi tahu, Za'bah ni dia ada satu tulis satu buku, nama dia ni, satu buku dia tulis Kehidupan Bergantung, tak silap saya macam tu tajuk buku dia. Kehidupan yang bergantung ke macam tu lah. Dia nak, dalam buku tu dia tulis perangai ataupun sikap orang Melayu ni yang suka hidup bergantung. Daripada zaman Za'bah ni, tuan-tuan ingat, Za'bah ni zaman belum merdeka lagi. Maksudnya perangai kita ni, penyakit orang Melayu ni daripada dulu lagi ni tuan-tuan, dia ada satu sikap, dia suka bergantung. Dia tak nak berpijak kat kaki dia sendiri. Dia tulis lah, Za'bah ni tulis lah. Sebab itulah kita ni, kadang-kadang kita ni kurang kesedaran tuan. Kita ni kurang kesedaran dari segi perniagaan, kadang-kadang kita kurang kesedaran dari segi ekonomi. Maksudnya kita kena kuasai ekonomi kita kurang kesedaran ke arah tu. Sebab apa? Sebab kita ni ada satu sikap daripada dulu, cukup aku pakai makan, cukup anak bini aku pakai makan, dan aku ada pendapatan yang tetap, cukup masa aku dapat pencet, macam gitulah. Za'bah dah tulis buku ni. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu orang Melayu ni, orang kata apa, ilmu pengetahuan orang Melayu ni, dia sekadar tu je, dia belajar dekat situ je. Dia tak ada rasa nak improvekan diri dia untuk kuasai ekonomi contohnya. Dia tak ada kesedaran nak, orang kata, supaya macam mana supaya kalau orang luar tengok dia macam mana. Tapi sekarang ni alhamdulillah, kalau tanya saya lah, sekarang ni alhamdulillah lah, orang Melayu dah ada kesedaran tentang perniagaan. Orang Melayu dah ada kesedaran tentang macam mana nak tingkatkan ekonomi orang Melayu. Orang Islam lah, saya cerita orang Islam lah, kan. Kalau dulu kita tak fikir benda tu, kan, kalau dulu kita tak fikir, tapi sekarang ni dengan dunia sekarang ni, kita dah terbuka ke arah tu, alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Seperti mana saya sebut, agama kita ni, agama Islam ni yang sangat pentingkan ilmu pengetahuan. Kalau kita sampaikan ayat yang turun, yang mula-mula sekali pun bukan ayat tentang solat, bukan ayat tentang puasa, bukanlah ayat tentang haji dan umrah pun, tapi ayat yang turun tentang ilmu, supaya kita ni berfikir. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan gunung, Allah Ta'ala ciptakan matahari, Allah ciptakan cakrawala ni, semuanya tak lain tak bukan supaya kita ni renung, supaya kita berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu yang kita miliki. Dan lebih-lebih lagi lah ni tuan-tuan, ilmu berkaitan dengan agama kita, ilmu berkaitan dengan akidah kita, itu yang teramat penting. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kalau ada rezeki dan kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya mohon maaf di atas kesilapan dan kekurangan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku li hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.